Weh, Rizal, tolonglah. Matian orang lagi tu. Weh, hang gila. Hang nak bunuh dia ke apa? Budak ni memang patut matilah. Dia pandai buka game. Dia pandai tanggung lah. Tengok. Dia dah tanggung. Hang dah rembak dia separuh mati. Lepas pada tu hang nak bunuh dia lagi. Bodoh, kita ni mak rempik lah. Bukan pembunuh. Sebelum ni kita buat orang tak seteruk macam ni pun. Aku tak tahu apa jadi dekat hang malam ni. Yang hilang akal. Aku nak budak ni mati malam ni. Hang dah lupa ke? Dia ni banyak buat take kat kita. Lagi hang mau backup dia ke? Kalau hang tak boleh buat, biar aku yang buat. Tapi kalau hang cuba kacau aku, hang bukan kawan aku. Hang lawan aku. Aku lebih rela lawan daripada aku jadi pembunuh macam hang ni. Okey. Lawan. Okey. Weh, dah lah. Kita kawan dah lama kan? Jangan sebabkan pola angin masing-masing. Rosak semua. Benda boleh settle cara lain lagi. Nak gaduh juga. Duk rasa kuat tu. Weh, butak Reza. Sudahlah. Apa dua kawan dah lama kan? Kalau settle elok, tak jadi sampai macam ni pun. Sudahlah, woi. Terlawanlah bodoh. Terlawan. Tengok.